Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni aku dah nak share sedikit perasaan ni. Aku rasa mungkin korang ada perasaan yang sama. Kita go through sama-sama. Okay, pernah tak korang bangun pagi, hari biasa tapi rasa kosong, jiwa kosong. Bukan soal kita tak ada apa-apa. Kalau ikutkan kita dalam konteks stable. Okay, ada kerjaya, ada income, ada keluarga, ada kereta, ada semua ada, lengkap. Dalam kehidupan yang bahagia tu rasa lengkap, tak ada masalah. Ada orang sebaliknya, cuma kita dalam konteks orang yang stable lah. Okay? Tapi bila kita bangun pagi, kita pergi kerja, kita rasa benda tu nothing. Okay? Kita tak rasa jiwa rasa kosong. Kita buat untuk apa? Kita pergi kerja untuk keluarga. Okay? Aku balik pun keluarga, tidur malam pun untuk perjuangan hari esok. Tanpa sedar, kita dah jadi automatic punya rutin harian. Okay? Tanpa perlu naluri, tanpa perlu kita tak fikir tentang hati kita, tapi kita buat untuk apa? Ada setengah panggil people pleasure, betul tak? Untuk masyarakat, untuk orang tersayang, kita buat untuk orang. Tapi kita tanpa sedar, kadang-kadang apa yang korang buat tu, pernah fikir tak tentang apa yang fitrah korang inginkan, hati naluri yang korang inginkan? Pernah tak terfikir? Aku tak ada musuh dengan siapa-siapa, tak ada masalah. Kita sampai waktu kita rasa kosong, dan waktu itu tanpa korang sedar, itu adalah panggilan hati nurani korang sendiri, fitrah hati untuk korang kembali ikut kehendak fitrah korang. Kita memang hidup ni ada tugas-tugas yang kita perlu laksanakan. Cuma kita kadang-kadang kita terpedaya, kita leka dengan apa yang kita buat lah. Dengan kerjaya, kita berusaha untuk menunjukkan kita yang terbaik. Dengan masyarakat apa semua tu, kadang-kadang bangga boleh dengan kerjaya, tapi benda tu kadang-kadang kita tenggelam dengan keseronokan diri kita sendiri untuk kepentingan sosial. Kita tak dipandang gagal dan kita dilihat berjaya. Kata hati ni dia bukan kita buat-buat, tapi itu adalah sentuhan daripada ilahi untuk kita, untuk kejayaan kita. Kehidupan ni bukan untuk kehendak kita semata. Ada perjuangan yang lebih hebat, bukan soal modal, soal uang, soal kedudukan, tapi fitrah kita sedang bercakap dengan diri kita. Ada orang dia masih terleka, itu lain cerita lah. Ini kita bercakap dengan diri kita sendiri. Waktu itu ada beberapa cara yang kita kena buat untuk kita kembalikan diri, rasa keseronokan dalam diri kita sendiri. Orang lain tengok memanglah nampak berjaya, tapi hati kita tak seronok, dan kita nak hadirkan kebahagiaan tu balik. Bukan soal duit. Duit tak mampu untuk memberi kebahagiaan. Dalam rumah yang dah kosong usang, dengan keluarga yang dah membesar, nak bayar untuk kembali ada tangisan dan keseronokan gelak tawa tak boleh. Kesihatan yang sudah hilang, nak bayar pun tak boleh. Itu yang saya cakap tentang keseronokan hati. Ada orang dia sakit, tapi dia rasa bahagia dengan ujian dia. Dan kita carilah kebahagiaan diri kita yang lost tadi. Kenapa kita kena menyelami hati nurani fitrah, apa yang hati kita nak bagi tahu? Kita tak tahu, tapi kita berusaha untuk tahu. Sebab itu sebenarnya adalah ada tugas dan tanggungjawab lebih besar, dan kita terus, bila kita buat, kita akan rasa bahagia. Bahasa mudah untuk usaha kemasyarakatan sosial lah. Bukan soal uang lah, tapi soal kehormatan diri kita dan tanggungjawab kita. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan, waktu ini aku buat video ni, aku dah kembali ada rasa keyakinan jati diri aku sendiri. Walaupun kalau korang tak ada apa-apa pun lagi dari segi kewangan apa semua, masih lagi unstable semula. Okay, time kosong tu stable, tapi bila kita dah tak fikir, dah rasa kosong, kita akan hilang semua. Kita tak fikir dah benda lain. Okay, dan aku berada pada kondisi yang tidak stable di mata masyarakat, tapi aku rasa stable dalam diri. Okay, so apa yang aku buat? Ada 3 cara. Yang pertama, asingkan diri beberapa waktu untuk kita dengar hati nurani kita. Jangan dengar masyarakat dan luar. Yang kedua, kita tulis apa yang terbuku dalam fikiran dan hati. Memang serabut. Bila kita tulis tu tak ada dah bersusun-susun, memang serabut, buat macam terminal. Dan kita hapus, kita asingkan, okay? Kita atur balik apa yang kita nak fikir dengan lebih teratur. Yang ketiga, barulah buat tindakan secara fizikal, exercise, adakan pergerakan badan. Okay, bukan untuk kurus ataupun bukan untuk adakan otot, tak, tapi kita nak cergaskan balik minda kita supaya bergerak dengan lebih waras. Dan
fikiran bergerak daripada hati, bukan minda semata. Kalau kita nak jadi bijak, kita dah ada AI, kita tak terlawan lah. Tapi beza AI dengan manusia, kita ada sifat hati nurani. Hiduplah sebagai manusia yang ada sifat manusia. Saya bukan nak jadi penceramah, saya bukan nak jadi cikgu, tapi saya nak jadi diri saya sendiri. Saya berkongsi dengan pengalaman saya dari hati ke hati dalam usaha saya untuk jadi versi yang lebih baik. Saya rasa di luar sana ramai orang macam saya. Ada yang rasa lost, tak kisah umur berapa, ada waktu, confirm akan ada rasa perasaan yang sama. Kalau korang suka dengan konten saya, ini video saya yang pertama dan saya akan teruskan buat dalam program saya Jalan Balik. Kita cari diri, jiwa kita, tak kisah lapisan masyarakat macam mana pun, dalam usaha kita membina diri, membina komuniti, generasi yang lebih baik. Usaha kecil kita untuk mengubah diri kita akan mengubah seluruh komuniti. Bantu follow dan kita jumpa pada video akan datang.